minggu ini dengan tema India. Kita saksikan seterusnya Karenah kakak adik, Suzana dan Sazali. Ikut feather, I need 20. Ini pasu ni. You have to confirm with me Call me. Okey, nanti aku telefon kau. Ni kau tak tahu, kau kena telefon aku tau. This is very important. Dah tu dia. Cepat pergi cepat balik. Baik, adios. Most of the Indian decorations will have lots of vibrant colors like white, orange, red, turquoise. Other than that, these colors, they also use silk saris as a part of the decoration. And they also will have flowers, which would be fresh flowers, hanging flowers, bouquet kind of thing. Di decoration, kita banyak menggunakan konsep bunga. Sebab saya rasa India ni suka bunga. Other than this, they'll also have lots of wooden artworks with oil lamps, peacock feathers, metal pots as well. Yeah. Kita menunjukkan kebudayaan India seperti lilin India dan bau-bauan India. Jika pada minggu lepas saya telah ke Arab Street, pada minggu ini pula saya di Little India. Adakah awak berkubah-kubah untuk pergi membeli belah? Awak nampak ni $200? Nampak. Ya, $200 ini awak boleh pergi membeli belah. Terima kasih. Hai, bingung nampaknya? Padahal baru mula. Mungkin Sazali perlukan kakaknya di sebelah tak? Memenangkan Jepit jalan cerita dah yang dia kena tinggal, saya kena pergi seorang. Itu yang buat problem lah. Kalau dua-dua, at least no problem. Ini one problem ni, one person got problem. Problem tak problem. Barang-barang dekorasi tetap harus dibeli juga. Itu stiker. Stiker tak? Kalau stiker. Oh, RM10 lah. Boleh kurang ke? Ini boleh besar. Boleh besar. Lalu tak tahu macam mana. Pening lah. Favor lah, tolong. Kan ni. Oi, tolong lah. Aku sekarang tengah pressure. Okey, kau tengok Sekarang ada kipas feather dengan feather 50 sen tu. I want the feather yang satu batang one stop bukan kipas. Aku bila beli yang kipas ni. Kau jangan beli sembarang. Telefon aku dulu. Okey. Hai, kesian si adik di Little India. Terus bingung. Tapi tak apalah. Kita tinggalkan si adik dan kita lihat kakak yang di dalam dapur. Dah okey? Semuanya beres di dapur? Peluk. Sekarang, apa kata kita ingatkan penonton tentang apa yang bakal dihidangkan nanti? Kari ikan, ayam masala, sup rasam, salada daging. Adik aku ni sekarang dah nak dekat pukul 5. Dia belum balik-balik lagi. Apa je yang dia beli tahu, dapat ke tidak barang yang kita nak. Oi, sekarang bas ni aku tak faham ni. Dia macam clay. Telepon kakak pun tengah marah. Itu bukanlah. Kau jangan selenge lah. Kau pergi tanya dia. Itu dah tentu yang kau cari tu untuk orang mati. Itu untuk orang mati? Alamak. Masih lagi belum faham? Jadi, kalau dua beradik ni kalah, kesalahannya mungkin kerana si adik. Dia problemnya pada diri saya. Saya tak buat homework apa yang dia nak. Janganlah putus asa kerana kalah atau menang bukan ditentukan di pusingan ini. Dapat dan tak dapat, 50-50 lah. Tapi apa yang kakak saya nak tu mungkin tak tercapai lah. Tapi saya sedaya upaya akan mencapaikannya. Harapan kami begitu juga kerana para pengadil kita pun mempunyai banyak harapan. Dan kita nak tengok diorang ada burung merak, peacock. Untuk dapat makan daripada Tiffin punya plates.
tema India ni mereka akan menggunakan barang-barang yang berwarna-warni. Dan dekorasi Loud colours lah, orange, sari, mungkin penari Bhangra. India. Bhangra. Yes. Dengan begitu semangat sekali memasak, makanan hampir siap. Tapi dekorasi masih belum siap-siap juga. Dan sebentar lagi tetamu-tetamu akan sampai. Buat apa ada makanan kalau rumah kosong kan? Jadi adakah mereka tetap akan berjaya? Kita saksikan sebentar nanti. Pressure. Baru tahu lah macam mana competition tu kan. Cakap senang lah, buat susah. Itu yang orang cakap. Itu yang saya mengaku